Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat tutorial macam mana nak cabut kepala trimmer head ni. Dan kalau tali ni tersangkut kat dalam, tak boleh nak keluarkan. Jadi kita kena buat manual. Biasanya kita perlukan besi ni untuk trimmer head. Kita akan masuk sini. Dia akan lock. Tu bunyi tu. Okey, ni letak bawah. Okey, dekat sini ada skru. 1, 2. Ini trimmer head jenis Sugihara. Kalau trimmer head yang lain mungkin skru ni tak ada. Tapi Sugihara dia ada. Ni macam cap je lah. Okey, saja je. Okey. Tu tak tepi dulu skru ni. Skru ni sebenarnya kalau tak cabut pun boleh. Tapi untuk mudahkan kita cabut. Kemudian kita perlukan ni screwdriver yang mata lurus ni. Macam mana kita nak buat? Okey, dekat sini dia ada tanda ni kan, bawah ni. Dekat sini ada lubang. Okay, ada dua cara, sama ada kita tolak dekat sini ataupun kita kompil dekat sini. Okey. Tuan-tuan nampak tu, dia dah terkeluar. Dah terkeluar. Kita buka lagi sebelah. Mula-mula kita sini pula. Okey. Kemudian kita tarik di sini. Okey, nampak tu? Dia dah terkeluar. Bila dah terkeluar, kita tarik perlahan-lahan lah. Kita tarik perlahan, dalam dia macam ni. Jadi tak ada mechanical yang susah, yang bahaya kan. Biasanya dia tersangkut kat dalam ni. Dia tak boleh nak keluar. Bila tak boleh nak keluar, masalah lah kan. Tak boleh kita nak mesi rumput. Jadi kita keluarkan tali ni. Dari sini kita masukkan tali yang baru. Tali ni dah reput kot tadi. Okey, itu je. Senang je. Kita masukkan balik macam tadi. Tak ada masalah. Untuk senang ni kita ikut ni tempat masuk dan keluar tali. Okey, itu dia dah bunyi. Kita masukkan ni balik, posisi yang sama dekat sini. Untuk trimmer head yang lain pun lebih kurang. Tu bunyi. Okey, dah boleh diguna semula. Kita masukkan bola cap dia. Okey. Dan skru. Okey, skru ni jangan ikat ketat sangat. Sebab badan dia tu plastik. Takut nanti loose. Rosak. Kita gunakan skru. Kepala screwdriver, kepala bunga. Okey, sekadarnya saja. Tak perlu nak ketat sangat. Ketat sangat nanti habis loose badan dia. Dah rosak. Okey, itu saja. Kita masukkan balik kepala trimmer head. Okey. Okey, dah selesai. Okey, terbaik. Jumpa lagi. Semoga bermanfaat video ini kepada tuan-tuan terutamanya yang memakai mesi rumput jenis trimmer head. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.